Kalau buat urusan dengan Bangladesh, nak masuk nampak visa payah tuan sekalian. Payah muslimin dan muslimat naik turun sampai 4 kali baru dapat visa. Lepas tu pula NGO tempatan untuk maklumat tuan-tuan banyak yang kena ban dah. Dan situasi politik Bangladesh ni tuan-tuan, 40,000 orang anggota Jamiat Islami dalam penjara pada hari ini. 40,000 orang. 40,000 ni ramai tuan sekalian. 3 orang kena bunuh dah, kena gantung. Alasan bohong itu kononnya mereka bersekongkol dengan apa dulu? Masa perang tahun 71 dulu tuan sekalian. Bersekongkol dengan Pakistan. Tuduhan yang tidak benar tuan sekalian. Tahun 71 ni tahun saya lahir lah, 46 tahun lepas tuan sekalian. Hari ni dia hadap tuduhan ni, akhirnya dibunuh 3 orang. Maulana Abdul Kadimullah mati kena gantung. Lepas tu Ustaz Kamul Zaman, biasa datang Kuala Lumpur Ustaz Kamul Zaman, syahid kena gantung. Pada akhir Syekh Muti Ar-Rahman, pimpinan Jamiat Islami kena gantung tuan sekalian. Dah, kena gantung. Kita buat surah memorandum, dia buat dek gitu tuan sekalian. Dia ekstrim Bangladesh ni, hak baik sangat. Kalau mak Bangla jaga sesi minyak jumpa tuan, Assalamualaikum, hak tu baik tuan-tuan tu. Tuan-tuan nak tengok nakal, kan tuan pergi Bangladesh. Allahu Akbar. Dia boleh jual ni botol-botol besar ni kat kedai kat Dhaka saya begitu besar ni. Botol cuka getah. Cuka getah. Doktor Rosli kata banyak cuka getah doktor. Kat mana ladang getah? Dia kata bukan cuka getah pakai kat ladang getah. Jual tu dia balas jiruh muka orang. Allahu Akbar. Jiruh muka tuan-tuan. Kebetulan bibik rumah dia tu tuan-tuan sekalian, ni separuh ni. Muka kena cuka getah. Ya Allah, suami bekas suami jiruh kat muka. Ganah tuan-tuan. Hak ni hak sisi gelap mereka, hak jahat-jahat tuan-tuan. Jangan tak percaya pelacuran mereka hebat. Ya, tuan-tuan sekalian. Hak dulu tahu hak nak kena taufan banyak zaman-zaman pelacuran. Zaman-zaman pelacuran. Tuan-tuan, lepas tu bangkit jamaah tabligh, buat istimak tonggi, berapa taklah lama sangat rasa. Hak sebelum tahun 70-an tu, tuan-tuan sekalian, dahsyat. Hak zaman tu kata zina 50 sen duit kita. Zina tempat bagi 50 sen duit kita tuan-tuan. Punya akhirnya dengan taufan banjir besar tuan sekalian. Akhir sekali muslimin dan muslimat, saya ingat saya tengok dalam Al Jazeera temu ramah dengan Sheikh Hasina Wazid, Perdana Menteri Bangladesh sejak tahun 2009. Sangat-sangat mengecewakan. Apabila wartawan tanya macam mana peranan Bangladesh membantu Muslim Rohingya, dia jawab itu masalah kerajaan Myanmar. Itu masalah kerajaan Myanmar. Walhal kita ni sama Islam, kita baca Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Tuan-tuan, apa makna saudara? Cubit per kanan terasa sakit per kiri tuan-tuan sekalian. Inilah masalah umat Islam pada hari ini. Tak tahulah tuan-tuan, sambut tahun baru sebagai contoh. Happy New Year. Tuan-tuan, dulu hak hebat ni UK, Amerika, Jerman tak sekira lah. Happy New Year ni hebat sambut. Dah kalah dah negara Eropah. Siapa pemenang? Negara umat Islam. Qatar saja tuan-tuan, sambut 1 Januari baru ni telah menghabis sebanyak 240 juta duit untuk Happy New Year 240 juta tuan sekalian. Sangat kontradik dengan peta luku umat Islam. Apa berlaku di Gaza. Tahu gambar tu lihat mati sejuk. Musim salji turun. Pelarian Syria, Myanmar, tapi ada tempat mak saya mewah boleh berhabis 240 juta untuk sambut tahun baru, untuk tembok mercun. Kat kita pun hebat juga, Pandamaran tu mujur tak mati. Mujur tak mati bah. 10 orang cedera melecur. Kalau mati macam mana sebelum tahun akan datang nak beritahu anak cucu, Allah tukmu mati kena bunga api. Berat bah kan. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi tuan-tuan ni untuk maklumat tuan-tuan, mana dua pilihan. Kita pergi turun dulu sedikit barang di Myanmar, buat besar kita bawa ke Bangladesh, dan di sini ambil masa untuk berhimpun tuan-tuan sekalian. Petugas-petugas akan buat rawatan kesihatan tuan-tuan sekalian. Dan ini cara kaedah yang penting untuk kita apa? Kita bongkar isu besar berkaitan dengan penderitaan kepada saudara kita di Myanmar, sebab ada wartawan yang ikut sama tuan-tuan. Ya, contoh sama berlaku flotilla 1 ya tuan-tuan. Flotilla 1 ni mati 9 orang. Itu daripada NGO IHS Turki. Ini flotilla 2 tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan boleh tengoklah nanti 31 ni tuan-tuan kita loading lah barang. Kapal akan berlabuh di Kelang, loading barang. 2 bulan dah kita check in. Dia ada bilik-bilik lah. Satu NGO 3 orang tuan-tuan sekalian.
Muslim Care termasuk pengurusi surau Bukan Haji Zulkifli Wahijan, Ustaz Rashidan, yang pernah kuliah kat sini. Saya 3 orang lah tuan-tuan sekalian. InsyaAllah kita bawa tu telekong, kita tengok telekong tu nanti beri wakaf tu, letak duit niat wakaf, telekong kita bawa. Tak banyak, ada 300 lai tuan sekalian. 300 lai bawa beri pada muslimat di kem pelarian tuan sekalian. Saya tengok sebut kem pelarian, tengok duduk tu merata tepi jalan. Di Kutub Palung tu, kiri kanan tu orang pelarian. Tengok muka mereka tuan-tuan. Pertama, muka lapar. Yang kedua muka apa? Muka ketakutan. Sebab apa? Di Bangladesh tuan-tuan, dalam Myanmar tu, tuan-tuan siapa rekod? Mereka di Rogo. Rogo pula berjemaah tuan-tuan. Ya Allah, Rogo tengok. Jahat sungguh. Kafir. Buddha yang berlaku diarahkan di Myanmar tuan sekalian. Jadi kita ada pilihan. Pertama, tuan-tuan kat tangan baca doa. Allah mansuril ikhwanana fi Arakan. Kita baca kunut nazilah. Paling kurang tuan-tuan kita ada jawapan di hadapan Allah. Pertama kita berdoa. Ad-doa silahul mu'min, doa senjata orang mukmin, doa tuan sekalian. Baca kunut nazilah. Yang kedua itulah tuan-tuan sekalian, hak kita duk menyumbang selama ni, insya-Allah Muslim Care akan sampaikan bagi pihak tuan-tuan sekalian lah. Yang tiga, terus berkempen sedarkan masyarakat apa berlaku di Myanmar tuan-tuan sekalian. Saya tengok apa cadangan yang NGO buat tuan sekalian. Mengapa tidak negara ASEAN tuan sekalian wujudkan sebuah tempat dan contoh pulau tuan sekalian, letak hak pelarian orang hanyut ni, letak pulau macam tahun 70-an dia buat kepada pelarian Vietnam. Saya orang Terengganu tuan-tuan, tahun 70-an ni kecoh apa dah hak Vietnam sampai ke pantai tu. Allah tuan-tuan, hak bot pecah tengah laut, ikan makan orang Vietnam tuan sekalian. Tengok ikan ada cincin emas. Itu tahun 70-an. Lepas tu dipilih satu pulau, Pulau Bidong. Ramai mana Vietnam, tapi menarik tahu hak Vietnam duduk meniaga kapal Islam ni, ramai juga yang telah memeluk agama Islam. Ni berlaku asimilasi budaya dengan tempatan Terengganu, mereka masuk agama Islam. Ni berlaku yang 70-an atau 80-an. Dan itu disebut oleh NGO. Mereka bersidang, mengapa tidak ASEAN, kita macam Indonesia, Pulau Andaman, banyak pulau. Ambil satu pulau tuan-tuan, letak dulu kat sini. Daripada mereka duduk terapung tengah laut tuan-tuan. Siapa pekat Turki, mari pula tolong ambil tuan-tuan sekalian. ASEAN kena ambil peranan tuan-tuan sekalian. Itulah perkongsian pada hari ini berkaitan peristiwa penting dalam bulan Rabiul Akhir. Kita baru sentuh 3 peristiwa. Banyak peristiwa tak sempat disentuh pada hari ini. Doakan misi kita berjaya pergi dan berjaya balik tuan-tuan sekalian. Dan sampai bantuan tu 2000 tan barang ni kepada saudara kita di Rohingya di Myanmar tuan sekalian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sama wakaf tu RM30 letaklah kalau niat.